Hai, salam sejahtera. Nama saya Suziari Suhimi. Saya peguam di Semenanjung dan anda sedang menonton Tapau Semua Law, kita celik undang-undang. Okey, terima kasih kerana masih bersama saya. Salam kembali. Ini adalah episod yang ke-16 untuk Tapau Semua Law, kita celik undang-undang, dan episod kali ini adalah sempena keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengesahkan pembebasan Tuan Syed Saddiq daripada pertuduhan yang telah dikenakan terhadap beliau lah. Okey, saya sebenarnya tidak bercadang untuk bercakap ataupun komen mengenai alasan kepada ataupun reason kenapa mahkamah mengesahkan pembebasan tersebut, tetapi saya lebih kepada ingin explain kepada penonton sekalian kenapa kita ada banyak proses rayuan. Maknanya kes habis di satu peringkat tapi tak habis sebenarnya lagi. Okey, sebenarnya dalam sistem mahkamah kita, kita sebenarnya secara amnya kita ada dua lapisan yang rayuan yang kita boleh buat. Sebagai contoh, jika kes kita bermula di peringkat mahkamah rendah, kalau mahkamah rendah adalah mahkamah magistrate dan mahkamah session, so rayuan kita adalah di peringkat mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan. So kita ada dua, secara amnya kita ada dua level untuk rayu. Kalau kes kita mula di peringkat mahkamah mahkamah tinggi, rayuan kita adalah di mahkamah rayuan dan kemudiannya di mahkamah persekutuan. Okey, jadi mana-mana pihak yang kalah pada peringkat peringkat first instance ataupun kes pertama ataupun peringkat rayuan pertama, secara amnya boleh merayu ke satu lagi peringkat yang lebih tinggi. Okey, sebab itulah kadang-kadang kita ada kadang-kadang jenis-jenis kes tertentu kita nak bawa kes tu ke mahkamah tinggi supaya kalaupun kita terpaksa pergi rayuan, dia akan pergi ke mahkamah persekutuan, iaitu mahkamah yang paling tinggi di negara kita. Okey, untuk kes Syed Saddiq ni, dia bermula di mahkamah tinggi, di mana mahkamah tinggi telah mendapati Syed Saddiq bersalah. Tapi Syed Saddiq telah merayu di mahkamah rayuan, dan di mahkamah rayuan Syed Saddiq dibebaskan daripada pertuduhan. Dan kemudian pihak Jabatan Peguam Negara, iaitu pihak pendakwa raya, telah memutuskan untuk merayu pula keputusan mahkamah rayuan tu. Jadi ada dua level lah. Jadi keputusan di mahkamah yang paling tinggi tu akan jadi keputusan yang terakhir, tak boleh nak merayu lagi lah. Sebab kalau selepas itu dia bukannya di bawah mahkamah, tetapi di bawah proses pengampunan, seperti yang kita tengok dalam proses yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib Razak kan. So dia dah habis dah, proses keadilan dah habis, so dia adalah proses pengampunan jika layak lah. Tapi dalam kes ini tak lah. So itu saja yang saya nak terangkan kepada penonton sekalian tentang level of rayuan yang boleh kita buat lah. Jadi pihak yang kalah boleh buat rayuan, dan bergantung pada di mana kes itu bermula akan menentukan di manakah rayuan ini akan berhenti. Kalau zaman dulu ada lagi rayuan kat UK apa semua tu, tapi saya tak nak bincang tentang itu dah, sebab dia dah tak terpakai lagi dalam negara kita ni. Okey, saya ada dua lagi channel lain, iaitu Tapau Semua Fotografi, iaitu minat saya dalam bidang fotografi, dan Tapau Semua Band, di mana saya bermain alat muzik, hobi level saja, so bingit sikit lah. Teknologi pun teknologi hobi saja yang saya gunakan, dan anda bolehlah menonton kedua-dua channel tersebut. Okey, saya harap anda semua subscribe dan like channel saya. Tak ada paksaan, tetapi saya amat menghargailah jika anda semua subscribe dan like. Semoga memberikan saya lebih motivasi dan semangat untuk membuat video-video lain di masa hadapan. Okey, itu saja untuk kali ini. Selamat.